Adakah baca dalam solat di hati sahaja dibolehkan? Tak boleh. Dalam solat baca hanya di hati. Allahu Akbar, Fatihah. Mata kelepok-kelepok awak, orang tanya. Orang sebelah, dia tak takbir lagi. Kelepok mata awak. Punya baca kat hati. Bismillah. Tak sah. Solatnya tidak sah sebab diwajibkan, bukan sunat, diwajibkan membaca dalam keadaan kita boleh mendengar. Kita mendengar. Kecuali imam pada waktu-waktu sunat baca jahriyah, contoh maghrib, isya, subuh, imam tak boleh baca untuk diri dia saja. Allahu Akbar. Dia kena baca bagi orang dengar. Tapi yang lain-lain itu baca sekadar dia dengar. Tapi kena baca, bukan di hati, kena baca. Wajib. Terutama bacaan-bacaan yang wajib. Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir dan sebagainya. Tapi memang semuanya disuruh dibaca secara yang boleh didengar. Tapi sekadar yang kita boleh dengar. Ada orang bertanya dengan saya, kalau nanti kan kita katalah orang duk renovate masjid, duk repair, di masa kita duk sembahyang berjemaah, bunyi macam-macam. Doktor bila kita baca memang kita tak dengar. Memang kita tak dengar. Doktor kata kita kena dengar. Jadi bila kita baca, dia dengan mesin dia. Kami duk marah mereka. Dalam hati, dalam semayang duk marah mereka. Dia marah buat apa? Suruhlah dia berhenti main semayang. Dia duk buat bising. Kami tak dengar. Dia ada seorang ustaz kata kena dengar. Tapi kami tak dengar. Ustaz kata kena dengar. Dia punya kuat sangat-sangat. Memang tak boleh dengar. Ustaz kata kena dengar. Maka masing-masing memang menjerit lah. Sebab nak lawan mesin. Cara biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengar. Jangan mesin ni, ya Allah, tak boleh dengar. Jadi masing-masing, Bismillah. Kena-kena elektrik mati. Terus tak dengar apa, dengar suara menjerit je lah. Suara kita, betul imam kata Allah. Apa imam? Dia bukan begitu. Kadang yang boleh kita dengar secara uruf. Uruf ni cara kebiasaan. Kebiasaan kita baca begitu, dengarkan. Macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cara begitu, bisik-bisik, dah boleh dengar. Cara kebiasaan. Kekalkan begitu dalam semua keadaan. Okey dah, sah dah. Itu maksud boleh mendengar dalam keadaan biasa. Maka bila bunyi hingar macam mana pun, baca seperti dalam keadaan biasa. Dah sah. Maksudnya ialah jangan baca di hati. Itu maksud kena baca bagi dengar. Maksudnya jangan baca kat hati. Itu maksud dia. Berlawanan dengan baca sekadar kat hati. Okey? InsyaAllah.